Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Zaid Al-Qusi. Terima kasih kerana masih mengikuti Akademi Prep. InsyaAllah selamat menyambut bulan Ramadan, selamat beribadah, selamat resetkan balik dan menyucikan kita punya hati, insyaAllah. Selamat berjuang di bulan yang mulia ini. Di sini kita akan juga adakan kita punya khidmat nasihat, apa kita punya beberapa lesson, beberapa knowledge, ilmu-ilmu yang kita sharekan, insya-Allah di bulan Ramadan ini. Kalau petang-petang tengok mungkin dapat ilmu, praktikkan, tulis, jangan lupa ilmu-ilmu yang saya sharekan ni penting tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Dalam video kita ini yang ketiga tentang package, hari tu dah cakap pasal package nombor 1, kita punya website dan sedang kita punya syarikat name card, kita punya marketing collaterals. Package nombor 2, kita dan pegawai-pegawai kita, staff kita. Kini tiba bahasanya untuk cakap package penting. Package ni terma, tuan-tuan dan puan. Ini satu terma, satu panggilan. Saya gelarkan dia package kerana ini adalah kategori-kategori di mana kita kelihatan package kita yang kita tawarkan kepada pelanggan-pelanggan kita. Package apa? Nombor 1, package syarikat kita. Kedua, kita dan staff kita. Saya gelarkan nombor 3 nanti, pasal ini penting. Pasal bila kita berniaga, anda tidak sedar, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berniaga, pelanggan kita berurusan dengan kita dan syarikat kita. Dalam setiap transaksi perniagaan perlu ada confidence, kepercayaan, trust. Perlu ada. Nak masuk kedai makan pun kita kena percaya kedai tu. Tengok korang-korang macam mana nak tahu percaya tak percaya. Kita pilih dulu kedai tu kan, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau beli gambar apa, kalau pakai phone kan, okey, tengok nak makan apa ni kan, gambar tak penting kan tuan-tuan buat? Penting ke tak gambar ni? Kalau jual sate kan, orang tengah lapar ni. Kalau jual ayam, Korean chicken, letak gambar ayam macam tu je, okey. Letak gambar menarik, crispy. Penting ke tak penting gambar ni? Penting. Oh, ada beza ke gambar yang power dan tak power? Ada. Dia memerlukan research lah. Memerlukan kita pakaikan grafik-grafik yang lawa berkaitan gambar dengan kita punya package. Jadi penting. Itu baru gambar dekat internet, gambar yang kita scroll tu. Apatah lagi bila kita berniaga. Bila kita ada nama A Enterprise, A Sdn Bhd, name card tu macam mana, profile macam mana, website macam mana. Kadang-kadang tengok website, check website. Saya kadang tengok website. Kadang-kadang website saya tengok sedih. Pasal mungkin dia kurang ilmu. Penting dia website ni. Tak kira kau berniaga apa pun. Bila kau dengar pasal company, first kau buat apa? Check website kan? Betul tak? Jadi kalau website menarik tak bagus ke? Bagus. Boleh tingkatkan kita punya lead generation. Kadang-kadang kita cuba dapatkan leads, tapi kita punya alat-alat untuk dapatkan leads tak bagus. Zaman sekarang ada banyak tools yang boleh kita gunakan AI. Macam-macam. Tak nak pakai AI, boleh pakai itu, apa tu website yang dia panggil apa, Fiverr ke apa benda ke, yang boleh dapatkan orang-orang luar negara di India dan sebagainya untuk freelance, buatkan website. Macam-macam, pakai AI, macam-macam. Zaman sekarang kalau kita berniaga, kita kena pastikan kita punya semua package kita, daripada kita punya produk, daripada kita punya diri, kita punya pegawai, kita punya team, kita punya website, kita punya profile. Zaman sekarang there is no reason, tidak ada sebab untuk kita tidak boleh wowkan, cantikkan dalam perkara-perkara ini. Ada beza dia tuan-tuan dan puan-puan, yang cantik, yang profesional dengan yang tidak. Buat research lah, tengok kepada syarikat-syarikat gergasi, macam-macam lawa ada tuan-tuan dan puan. Ada beza dia tuan-tuan dan puan. Jadi saya syorkan, please, harap-harap tuan-tuan dan puan boleh tingkatkan kepentingan di perkara ini. Dan di sini saya nak kata, di video ini saya nak kata tentang kita punya package nombor 3, iaitu package produk. Ini penting. Macam mana kita nak ada package produk yang ada wow. Saya kadang-kadang baca orang cakap wow. Kadang-kadang saya tengok komen ni pun, kita tengok, kadang baca pun pasal kita faham anda kadang-kadang banyak kurang ilmu. Pasal impact sebegini anda merasakan tidak boleh menarik. Cuba dululah. Cuba ni kadang-kadang nak cuba 2-3 kali baru boleh betul. Ilmu matters. So you know how to do this matters. Dalam business,
Know-how matters. Teknik matters. Knowledge, ilmu matters. Pengalaman matters. Ya? Jadi di sini saya cakap tentang package produk kita. Saya bagi contoh. Saya ada masa Academy Prep itu bercakap dengan satu dengan satu usahawan, dia buat berniaga gym. Saya tanya dia, "You macam mana dia ada satu gym untuk bina badan, untuk dekat satu kawasan perumahan." Saya tanya, "Macam mana you packagekan you punya gym?" Dia bisnes dia daripada mana? Membership, daripada personal trainer. Dia ada mungkin 3 personal trainer. So dia nak banyak orang datang untuk membership, dia buat classes. Right? Revenue dia, jualan dia daripada membership. Nombor 1. 2, jualan dia daripada personal training package. So saya tanya dia, bagaimana anda packagekan produk anda? Dia kata, ada membership dia bayar, ada bayar dapat berapa jam, itu je lah. Jadi package dia untuk tingkatkan. Jadi saya syorkan kepada dia, cuba saudara buat research sikit. Bagaimana kita nak lainkan package produk kita. Zaman sekarang, kalau kita cakap package untuk tingkatkan kita punya badan. Zaman sekarang macam-macam package, tuan-tuan puan-puan. Ada dia panggil itu diet pun, macam-macam diet adalah. Intermittent fasting lah. Ada orang cakap ada program-program apa jenis diet lah. Ada cara dia calisthenics ke apa benda. Macam-macam jenis gelaran. Cara nak workoutkan yang lebih high rep, low rep. Apa-apa macam-macam yang dipraktikkan oleh selebriti lah dalam YouTube. Macam-macam ada. So saya cakap dekat saudara yang saya jumpa tu, cuba anda fikirkan satu jenis produk, satu jenis packaging produk anda. Benda sama, kena workout juga. Tapi package dia lain. Pakai tengok research kepada lebih pendekatan yang lain. Jadi ciptakan satu package produk yang baru. Seolah-olah package untuk tingkatkan tingkatkan bina badan, untuk mendapatkan berapa percentage body fat dalam masa 8 bulan dengan pakaikan sistem high rep calisthenics yang pakai oleh Hollywood. Kan? Sama tak dengan produk kalau bina badan saja? Mana sama? Ini packaging. Tak habis lagi. Kita packagekan dengan kita punya uniform, dengan kita punya brochure. Dan juga saya syorkan kepada saudara itu, buatlah satu video TikTok dan sebagainya untuk tolakkan you punya approach untuk tingkatkan ini yang menyeluruh. Contohnya program tingkatkan bina badan style A dengan menggunakan diet yang betul, dengan cara workout, dengan macam-macam lagi. Packaging. Ini makna dia packaging. Yang boleh menarik perhatiannya, membuatkan anda kelihatan lain daripada orang lain. Semua orang zaman sekarang ni dia nak lain. Kita bazar Ramadan ni kan, orang jual air. Jual air dalam balang yang warna-warni, kita pergi situ. Padahal air situ lagi sedap kot. Balang biasa, balang lain. Plastik lain. Warna lain. Dia buat air lah, ada selasih ke apa, dalam macam-macam jenis warna, hijau campur kuning, macam-macam. Apa? Itu apa tuan-tuan puan? Itu apa? Itulah dia packaging. Air mungkin sama. Packaging yang menarik perhatian para pengguna, menarik perhatian clients. Kan? Juga ada juga bazar-bazar yang dia pasal sekarang Ramadan. Saya bagi contoh bazar lah kan, di tengah lapor ni sedap cakap pasal makan. Jadi ada juga bazar-bazar yang dia buat macam nasi-nasi yang special ni, dengan dia buat uli kan untuk apa, cili dan sebagainya. Orang tengok, dia uli cili tu sedap tu kan, beratur banyak-banyak. Kan? Makan okey je, alhamdulillah, makan sedap lagi bagus lah kan. Maksud saya, ini menarik, ini adalah packaging. Kita berniaga ni, kita bukan nama yang besar. Nama yang besar boleh dia pakai nama apa pun orang akan pergi dekat dia. Tetapi nama besar pun packaging lagi bagus. Apatah lagi kita. Jadi packaging. Boleh tengok dalam email bawah situ, boleh email kepada kami di Academy Prep. Bagi contoh anda berniaga apa, nanti saya boleh kita session dengan anda untuk bagi idea bagaimana nak buat satu produk packaging yang menarik,
InsyaAllah. Assalamualaikum Tuan Syed, Coach Zaid. Saya produk ini. Apa dia idea? Bagi email. Saya akan dan pasukan saya di sini. Mungkin kita akan buat special program dengan anda atau dengan kelas untuk mengajar anda pakaikan ataupun mengadaptkan, to adapt a different structure, a different product, a product package yang berlainan, yang boleh menarik. Dia bukan saja intipati produk, malah dia juga kepada kita punya cara kita memasarkan produk tersebut. Okey tuan-tuan puan, ini package nombor 3. So saya bagi satu rumusan lah. Ketiga-tiga perkara ni ada dia punya persamaan, iaitu persepsi, perception, bagaimana kita kelihatan. Kita ni maknanya bagaimana perniagaan kita kelihatan. Bagaimana perniagaan kita kelihatan, bagaimana produk kita kelihatan, bagaimana kita dan pegawai-pegawai kita dan staf kita kelihatan. Pendek katanya, bagaimanakah kita kelihatan di semua arena. Physically, kita punya office, kita punya shop, kita punya internet, kita punya website, kita punya social media, kita punya diri, kita punya pegawai, kita punya staff, kita berpakaian, kita berbahasa, kita bercakap macam mana, dan kita punya produk, dan all the range of marketing collaterals yang diperlukan. Amat-amat penting. Cubalah. InsyaAllah daripada minggu ke minggu, bulan ke bulan akan ada peningkatan. Tetapi nak cuba dapatkan ilmu yang tepat, berhubungilah kami di Akademi Prep. Kita ada juga buat kelas-kelas. So start dengan hantar itu email dulu. InsyaAllah kita akan mula memberikan khidmat nasihat kepada anda, insyaAllah. Tuan-tuan puan, jangan lupa selamat maju jaya dan berniaga, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.